Kalau tanya dengan saya, Tuan Azmi masalah dia dekat tadi tu, body clock ni. Body clock ni macam problem sikit. Tuan Azmi mungkin ada satu benda yang mengusutkan kepala otak Tuan Azmi at this moment. I don't know. Maybe betul. Kan? Dalam masa yang sama, Tuan Azmi tak makan on point ikut condition Tuan Azmi. So itu akan membuatkan Tuan Azmi punya tidur lagi teruk. Bila tidur teruk ni, dia masuk hukum wajib. Hukum wajib ni ada dua. Wajib makan, wajib tidur malam. Untuk Tuan Azmi jadi orang yang dapat berfungsi dengan baik, dua perkara wajib. Stable balik lah. Betul. Nak hilangkan lemak ke, nak reverse balik penyakit kan. Dua benda wajib ni kena jaga. Dan tak jaga dua benda wajib ni, dia akan jadi makin teruk. Walaupun Tuan Azmi bersenam. Ada orang yang buat bersenam, tapi tak jaga perkara wajib ni kan. Bersenam tu dah jadi perkara yang haram untuk dia. Ada orang macam tu. Menambah lagi teruk. Contoh Tuan Azmi tak tidur malam. Besok pagi bangun ni pergi jogging. Memang silsilat bulan memang boleh mati kat situ. Sebab tu orang kata, ada tau sekarang kajian yang baru the latest ni, saya baca dekat Cosmo hari tu. Paksa diri bersenam menyebabkan kematian. Tak cukup rehat. Tu yang sekarang banyak kes juga kan. Orang kadang-kadang sampai tahap malam bersenam boleh sampai collapse kan. Exactly. Sebab dia kacau hormon melatonin tu. Hormon melatonin ni apa? Dia bukan biskut Oreo Cik-cik sekalian. Hormon melatonin ni hormon yang buat di acik-acik semua tidur. Kalau kacau hormon tu, maksudnya tak masuk deep sleep tu. Kalau orang ada isu insomnia macam ni? Sama. Dia kena start balik tu. Dia kena wajib tu makan, tidur. Makan memang kena on point. Dia jaga je makan dia. Dia makan on point ikut dia. Tidur before pukul 12.30 malam tu, insyaAllah dia akan kembali sihat. Oh, tidur paling lambat 12.30 Paling lambat 12.30. Tapi janganlah tidur 12.30. Ya, yang 12.30 lah tu. Nak lebih best, pagi-pagi kan, bila bangun pagi tu, kena pukul 7, antara pukul 7 pukul 8 tu, hormon kortisol tengah naik tau. Time tu pergi buat ni, kena kat cahaya matahari. Oh, pergi brisk walk ke? Brisk walk. Dia akan reset semula badan untuk betulkan hormon tu. 7 ke 8? 7 ke 8 pagi. Janganlah 1 jam. 15 minit, 20 minit tu dah cantik lah. Itu time range dia tu lah. Durasi dia 15 ke 20 minit. Kena terdedah dengan cahaya matahari lah. Exactly. Ini saya bagi tahu benda-benda yang ada dalam e-book tau. Rugi lah buat podcast ni. Susah saya nak jual e-book. Yang ni macam a bit panjang lagi sebenarnya kalau kita nak elaborate kan. Sila baca e-book saya lah. Beli e-book apa Nanti saya RM80 beli. Masuk live dapat murah Masuk live dapat RM50.